Assalamualaikum. Hai. Saya Nazratul Redha binti Muhammad Syamudin, wartawan cilik TVPSS. Hari ini kami berada di sambutan Hari Guru peringkat Sekolah Kebangsaan Sultan Ismail III yang berlangsung dengan begitu meriah dan penuh warna-warni di Dewan Seri Sultan. Demikianlah liputan khas sambutan Hari Guru 2026 Sekolah Kebangsaan Sultan Ismail III. Sambutan yang penuh warna-warni dan meriah ini bukan sahaja mengeratkan hubungan antara guru dan murid, malah menjadi tanda penghargaan atas segala jasa dan pengorbanan guru dalam mendidik anak bangsa. Pelbagai aktiviti yang telah dijalankan sepanjang sambutan ini berjaya menceriakan suasana sekolah dan meninggalkan kenangan yang indah buat seluruh warga sekolah. Hari ini juga menjadi peluang untuk kita mengenang dan menghargai segala usaha guru yang sentiasa sabar membimbing, mendidik dan membentuk sasiah murid ke arah kecemerlangan. Semoga semua guru terus diberikan kesihatan, kekuatan dan semangat untuk menjalankan amanah mendidik generasi masa depan. Terima kasih cikgu atas segala ilmu, tunjuk ajar dan kasih sayang yang telah dicurahkan. Sesungguhnya, jasa guru akan sentiasa dikenang sepanjang hayat. Saya, Nazratul Redha binti Muhammad Syamudin bersama kru TVPSS SK Sultan Ismail III mengucapkan Selamat Hari Guru 2026 kepada semua guru, guru Bithara Nadi Negara. Sekian, terima kasih. Bye!